3, 5 per 6 tambah 2 per 3. Boleh tambah terus? Kenapa tak boleh? Penyebutnya tak sama. Jadi apa tindakan langkah pertama yang kita buat? Kenapa nak darab? Sebab nak samakan penyebut. Okey, kita mesti samakan penyebut. Macam mana? Tengok 3 boleh tak jadi 6? Boleh tak? Boleh kita darab. 3 darab berapa, Aina Sufina? 3 darab berapa dapat 6? Dah lupa dah. 3 darab 2 atas darab berapa? 2. Okey. Mesti sama tau. Kalau bawah darab 2, atas pun mesti darab 2. Okey, kita salin balik. Berubah tak yang pertama? Berubah tak? Tak berubah. Okey, yang kedua? Berubah sebab 2 darab 2? Tak dengar kelas 2 darab 2? 3 darab 2? Okey, kita buat sama dengan penyebut dia berapa dah? Penyebut dia berapa penyebut dia? 6. Penyebut dia 6. Penyebut dia jadi 6. Okey, 3 tambah 3 pula. Apa dia? 5 tambah ni nombor bulat. Ni tak ada nombor bulat. Jadi 3 tambah sifar 3. Okey, sekarang ni jawapan dia berapa? 3 9 per 6. Ini ke jawapan dia? Bukan, tak tepat sebab ini adalah pecahan tak Jadi nak buat macam mana? Bagi berapa? 9 bagi 6. Betul ke 9 bagi 6? Okey, sipit 6 9 tolak 6 berapa? 3. Jadi 3 ni sebagai pengangka. Okey, kelas tengok sini. Nombor bulat sini kita dapat 1, sini yang sedia ada 3. Jadi berapa? 3 tambah 1 Okey, penyebut dia pecahan dia 3 per 6. Ini ke jawapan dia? Ya, tak jawapannya tapi tak tepat. Kenapa kurang tepat kelas? Sebab 3 dengan 6 ni, 3 per 6 ni boleh permudahkan. Kita boleh dipermudahkan. Kecilkannya. Guna sifir berapa? 3, pandai sifir 3. Jadi 3 bahagi 3. Oh, nampak tak? Nampak tak tulisan cikgu? Tak. Okey, 3 bahagi 3 berapa? 3 bahagi 3 1 ataupun okey, terbaik. 6 bahagi 3 2. Bagus. Okey, yang 4 ni buat apa? Kekalkan. Jadi jawapan dia ialah 4 1 per 2. 4 1 per 2. Okey, bagus. Siapa betul? Terbaik.